Okay, what's up guys? Baru-baru ni kan cerita pasal kerajaan kita ada nak buka satu law. Tak tahu dah jalan ke belum masa video ni direkod. Di mana setiap satu IC cuma boleh ada 2 pendaftaran. Adakah benda ni benda yang bagus? Kita sembang dalam video ni. Biasalah, benda-benda macam ni dia ada pro and cons. Ada bagusnya, ada yang tak bagus. Yang bagusnya dapat mengelakkan kes-kes pendaftaran palsu yang selalu berlaku. Banyak orang nak buat duit dekat luar sana. Dia daftarkan dahulu nombor tu dan dijual nombor tu kepada mungkin orang-orang yang nak untung, senang-senang untung. Orang yang takut nak mendaftar pakai IC. Orang yang pakai pasport. Dia nak pakai nombor banyak, nak pakai nombor pakai buang. Ada kes-kes scam pun daftar pakai nombor macam tu. Tu salah satu benda yang bagusnya daripada site untuk kerajaan. Tapi untuk site untuk pengguna kan, untuk pengguna dia ada masalah juga sebenarnya. Masalah besarnya, apa yang saya lalui, apa yang saya jumpa, apa yang saya nampak sepanjang saya jual SIM card ni kan, ada golongan-golongan yang mendaftar nombor ni, dia daftar satu IC sampai 3, 4, 5 nombor. Sebagai contoh, seorang yang dipanggil ayah. Ini paling banyak lah. Ataupun seorang anak daftarkan mak ayah. Tapi yang paling penting lagi, macam tak boleh elak seorang ayah nak daftarkan ahli keluarga. Kiranya anak-anak lah yang diutamakan. Lagi-lagi ahli keluarga, seorang ayah yang ada ramai anak. Kadang-kadang sampai 2 orang, 3 orang, 4 orang anak yang masih berumur sekolah rendah, masih berumur dalam sekolah menengah ataupun 18 tahun ke bawah. Golongan-golongan ni, bila bawah 18, biasanya mereka tidak dibenarkan daftar postpaid menggunakan IC sendiri ataupun bil. Itu memang undang-undang daripada dulu sampai sekarang lah. Tapi manakala untuk pengguna prepaid boleh daftar untuk 13 tahun ke atas. So 13 tahun ke atas boleh daftar prepaid. Manakala 18 tahun ke atas boleh daftar prepaid dan postpaid. Jadi seorang ayah ni, kalau kadang-kadang kan ada customer-customer saya ni yang dia ada anak tu, dia daftarkan semua anak dia postpaid sebab dia nak senang kira, tak nak top up pening kepala, dia nak cukup bulan dia bayar je macam tu. Adakah satu orang anak daftar nama ayah, satu orang anak lagi daftar atas nama mak? Dia agak renyah, dia agak tak berguna, dia tak berfaedah untuk pengguna lah. Untuk setengah pengguna lah, of course lah. Yang setengah pengguna tu sedap je kalau nak scam orang pakai IC orang. So, dekat sini kan, korang nampak kan macam benda ni pun ada tak bestnya. Mungkin kepada korang akan datang, korang akan buat benda ni juga kan. Buat macam mana tu lah. Ada anak nak daftarkan postpaid ke apa, nak senang kira, nak senang settle semua telco-telco dalam rumah tu, nak senang berhubungan. Lagi satu, kenapa kerajaan selalu buat keputusan ikut tekak dia orang. Dia orang tak pernah tanya apa yang rakyat nak. Ini bangsatnya kerajaan kat Malaysia. Ada yang nak membantah, silakan bantah kat komen lah. Aku peduli apa, I don't care. Dia orang banyak pentingkan golongan-golongan dia orang. Sehingga kan guys, aku pernah lalui satu situasi ni, aku kongsi dekat korang. Korang perasan tak? Kalau dulu kan, daripada dulu sampai sekarang lah, kerajaan dia, orang yang kita panggil penjawat awam ni, orang kerja kerajaan lah, dia orang sentiasa dapat bonus tahunan lah, bonus raya, bonus tu, bonus ni, kelebihan tu, kelebihan ni, sampai SIM card, orang jual SIM card plan internet ni khusus untuk penjawat awam. Sampai satu masa, bila aku buat tak boleh pula. Apa yang aku buat tu guys, pada 2019-2018, aku ada jual handphone lah. Yelah, kedai handphone. So, handphone tu bernilai 699. Harga dia official dekat handphone tu lah, kita tampalkan 699. Jadi aku post dekat online, dekat WhatsApp ke apa, kenalan-kenalan. Untuk siapa-siapa yang pekerja swasta, aku letak harga 670. So dekat situ ada perbezaan lebih kurang RM29 lah. Diskaun RM29. Salah tak aku buat macam tu? Salah ke? Ramai yang anggap salah. Pilih bulu. Kita tak pilih bulu. Korang tanya korang punya menteri, korang punya kerajaan, siapa yang ajar untuk pilih bulu? Itu ni selingan-selingan sikit lah. Jadi guys, aku sangat tak terima lah kalau betul lah SIM card, satu SIM card 2 IC je. Aku pun pakai banyak guys. Aku pakai sampai 3 nombor. Nombor aku, nombor SIM card dekat Android player kereta, nombor wife lagi, semua postpaid. Aduh, pening kepala lepas ni nak tukar hak milik lah, apa leceh. Jadi aku harap lah benda-benda bengong macam ni tak jalan lah. Tapi kalau dah jalan, nak buat macam mana? Kita nak cakap apa? Kita hanya manusia biasa, kita hanya rakyat biasa. Kita kerja kita kena jilat kerajaan sampai mampus.
Consider to subscribe, like, suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.